Peti ais rosak, dinar jadi penyelamat. Bila peti ais lama telah pun rosak, Puan Fiza panik tuan-puan. Tetapi kali ini beliau tidak perlu pinjam ataupun guna kad kredit kerana ada simpanan emas. Dulu jika jadi begini, beliau sanggup buat pinjaman 2 tahun untuk beli yang baru. Tetapi kali ini beliau tenang kerana teringat ada simpanan emas. Puan Fiza jual 1 dinar emas dan terus beli peti ais baru tanpa hutang. Semuanya selesai dalam masa sehari. Jika dulu nak beli mesin basuh pun susah, tetapi sejak belajar ilmu emas dengan mentor, emas ini menjadi tabung kecemasan yang terakhir. Sebelum menyimpan emas, setiap kali kecemasan datang, jalan mudah hanyalah berhutang. Akhirnya, gaji habis bayar, komitmen bulanan dan simpanan pun tiada. Kini Puan Fiza ubah strategi kewangan. Setiap kali dapat gaji, beliau asingkan 10% ke dalam akaun emas Gap Public Gold. Nasihat mentor kami Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, langkah pertama bila dapat gaji bukan bayar bil, tetapi asingkan sekurang-kurangnya 10% untuk simpanan dan pelaburan. Tuan-puan nak mulakan tabungan di akaun emas Gap. Untuk membuat tabungan, terus hubungi saya untuk bimbingan. Like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.